Nombor 3. Shift malam di bank berpuaka. Menerusi kisah yang diceritakan oleh Fiksyen Syasha, Mamat berkongsikan pengalaman yang dialaminya waktu bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah bank di Melaka pada Julai 2017. Waktu itu dia perlu menggantikan rakannya yang cuti kecemasan. Malam tu dia bekerja seorang dari jam 8 malam hingga 8 pagi. Setiap 2 jam dia perlu meronda di setiap tingkat. Tingkat 1 tempat lon kereta, tapi tingkat 2 seram sikit. Lepas bilik fail, ada bilik sembahyang yang menempatkan patung-patung dewa dan colok. Malam tu hujan lebat dan perutnya terasa sangat lapar, jadi dia ke pantry. Masa lalu surau, dia nampak satu sosok kelibat bertudung berdiri dalam surau. Tapi bila dia toleh semula, hilang. Sampai di pantry, kosong, tiada makanan. Sedang hampir terlelap, telefon meja berbunyi. Tapi hanya satu telefon saja, bukan semua. Itu bermakna intercom dari tingkat 1. Tapi tingkat 1 waktu itu tak ada orang. Bila dia angkat, talian terus dimatikan. Waktu dia meronda, semua kawasan okey. Sampai di bilik fail tingkat 2, dia dengar bunyi fail jatuh. Tapi bila jenguk, semuanya masih elok tersusun. Di bilik sembahyang, colok tiba-tiba menyala sendiri. Baru nak melangkah keluar, terdengar ketukan kuat dari dalam bilik. Dia terus lari ke bawah. HQ call sebab alarm bank berbunyi sebab pintu tingkat 1 dibuka. Padahal dia baru je periksa tadi. Pukul 4 pagi, telefon bunyi lagi dan senyap. Kemudian kerusi pula ditarik sendiri berulang kali. Malam tu dia langsung tak dapat tidur akibat daripada gangguan berterusan itu. Nombor 2. Tingkat 15 yang tak wujud. Menurut YouTube Ashraf Channel, pada tahun 2014, Adli bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah apartmen mewah. Waktu tu jam 11 malam, dia tengah minum kopi bila walkie-talkie berbunyi. Abang Adli masuk, tingkat 15 ada komplain bising. Dia terus ke sana, tapi bila pintu lift terbuka, sunyi, tak ada bunyi langsung. Pergi tingkat 15, naik lift lah. Naik lift, pergi tingkat 15. Sampai tingkat 15, buka le lift tu, pergi kiri dan kanan. Dia ada 2 cabang rumah. Senyap je, tak ada apa pun. Bila dia turun semula ke tingkat G, panggilan masuk lagi. Tingkat 15 bang, komplain bising lagi. Adli naik semula, masih tak ada sesiapa. Dia geram. Apa hal ni, main-main ke? Tapi budak lain jawab, ada bang, kita orang kat tingkat 15. Rumah kanan naik sekarang. Adli tekan loceng rumah kanan. Seorang anti Cina buka pintu. Kenapa ni malam-malam? Anti saya punya anak buah ada datang sini ke anti? Guard-guard lain ada datang sini ke? Kata rumah sini ada komplain bising. Anti itu membalas, haya, mana ada? Ini floor saya seorang sahaja duduk. Adli bingung, ni bukan tingkat 15 ke? Tanyanya, ini tingkat 14 lah. Jawab anti. Bila aku tengok dekat atas tu, kan ada lift tu, kan ada nombor kan. Aku kat tingkat 14. Rupa-rupanya lift tak pernah bawa dia ke tingkat 15. Adli ambil keputusan naik tangga ke atas dan akhirnya sampai juga ke tingkat 15. Di situ beberapa guard lain sedang cuba buka pintu rumah yang dikatakan bising, tetapi gagal. Kemudian mereka decide untuk menggunakan master code card. Bila pintu berjaya dibuka, muzik kuat berdentum, semua terdiam. Terkejut melihat mayat seorang wanita non-Muslim tergantung di kipas siling. Semua menjerit dan lari keluar. Lebih menyeramkan bila polis datang, lift tak dapat turun ke G. Asyik terbuka semula di tingkat 14. Mayat terpaksa dibawa turun menggunakan tangga. Itulah malam paling misteri dan menakutkan bagi Adli selama dia bekerja. Satu, tubuh manusia yang sedang tergantung di kipasnya. Nombor 1. Makcik tu tak muncul dalam rakaman. Menerusi video TikTok Syafa Ismail, Samsudin bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah hospital kerajaan. Satu malam, waktu hampir pukul 9 lebih, dia terdengar pintu pagar belakang diketuk kuat, bertalu-talu. Bunyi apa tu? Katanya sambil bangun dari pondok kawalan. Dia keluar dan nampak seorang makcik tua berdiri kaku di tepi pagar. Samsudin ni dengar macam kena ketuk dengan kuat tau. Pintu pagar belah belakang tu. Samsudin masa tu dekat dalam pondok pengawal. Dia pun tengoklah keluar. Dia tengok keluar. Nampaklah seorang makcik tua ni.
bertudung lusuh berkebaya dan wajahnya tampak sangat letih. Katanya makcik itu mahu menjenguk anaknya di wad. Samsudin tenung jam di tangan. Makcik waktu melawat dah habis, esok je lah datang balik ya. Makcik itu geleng perlahan. Saya tak boleh datang esok siang, mata saya tak nampak sangat. Katanya bersungguh-sungguh dengan wajah cemas. Samsudin mula rasa tak sedap hati tapi tetap tegas. Saya minta maaf makcik, saya tak boleh benarkan. Makcik itu tunduk perlahan-lahan, dia berpaling dan mula melangkah pergi. Tapi tiba-tiba dia ketawa nyaring, garau macam bukan suara manusia. Samsudin terkaku. Tak lama lepas tu pengawal shift malam tiba. Samsudin terus cerita semua kepada pegawai bertugas. Tapi kan, apa yang menakutkan ialah bila makcik tu dia ketawa tau, secara tiba-tiba je ketawa. Tapi bunyi ketawa makcik tu menyeramkan. Mereka pun semak semula rakaman CCTV dari jam 7 sampai 10 malam. Yang pelik, langsung tak ada sesiapa muncul di pintu pagar belakang. Tiada bayang, tiada bunyi ketukan. Pegawai hanya geleng kepala. Mungkin kau berhalusinasi je, penat sangat agaknya. Tapi dia yakin makcik tu memang wujud. Suara ketawa tu masih terngiang sampai sekarang. Tapi bila diperiksa melalui CCTV daripada pukul 7 petang sehingga 10 malam, tak ada sesiapa pun yang datang dekat pintu belakang